Yang hybrid ni, hybrid dia punya ladang dah. Tepi ni tanam sayur, kangkung, tepi ni padi. Tu dia. Sini tanam timun. Dia macam sekincan juga view dia. Hei, panas-panas lagi. Oh yeah. Hari ini, pihak Enforce Bike Holdings Sdn Bhd telah pun membawa kami untuk melawat kilang QJ Motor. Dan sebelum kita melangkah masuk ke dalam kilang, inilah wajah-wajah para media yang dibawakan khas oleh pihak Enforce Bike Holdings Sdn Bhd untuk melihat sendiri bagaimana proses pengeluaran setiap jentera dari QJ Motor. Oh yeah. Inilah salah satu dia yang kita panggil warehouse yang AI yang canggih untuk make sure the spare part memang proper storage, proper system, macam ni lah. Yang ni akan diimplement di Enforce. Alhamdulillah pagi ni kami diberi peluang, dapat peluang yang jarang-jarang dapat lah. Semua media daripada Malaysia yang dibawa ke China ni untuk melawat motor-motor yang dibuat di sini. Dan hari ni kami diberi peluang untuk masuk ke area ataupun kilang QJ Motor. Kilang QJ Motor. Di sini mana sedang lu orang tengok gua sekarang ni. Gua ada dalam dia punya gudang ataupun tempat mengeluarkan spare part. Jadi dekat sini ni semua spare part ni dalam ni. Bukan yang senang boleh masuk dalam ni. Tapi alhamdulillah lah kini dapat peluang hari ni kita untuk meronda-ronda tengok apa benda yang dibuat dekat sini. Satu pengalaman yang sangat-sangat berharga lah untuk kami semua hari ni. Oh yeah. Bahkan dekat belakang gua ni, ini terhimpun lah ataupun dikumpulkan tayar-tayar dan fork yang telah pun siap dipasang dan mungkin akan dibawa ke section yang lain pula lah lepas ni. Bersusun-susun, berjujuk-jujuk. Dia buat lintas pula. Dia nak buat macam ni lah. Itu yang belakang ni. Dia buat macam dia sibuk-sibuk sikit. Hilang dah. Betul-betul sibuk. Tu. Dia buat sibuk tu. Mentang-mentang lah ada orang record. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini adalah hari yang ketiga kami berada di China. Dan hari ini juga kita dapat melawat kilang QJ Motor di China, di mana rakan media dapat melihat secara terus proses pembuatan motosikal yang lebih sistematik dan lebih canggih yang salah satunya adalah ada di QJ Motor. Dan apa yang kita lihat kat sini semua adalah sistem AI yang digunakan dalam proses pengeluaran motosikal. Dan juga penyimpanan dan ataupun inventory untuk spare part dan juga ataupun alat ganti untuk motosikal QJ ini adalah sistem yang sangat canggih yang menggunakan fully automation. Dan juga ianya adalah satu benda yang amat-amat penting lah. Dan kami di Enforce juga sedang membangunkan inventory ataupun warehouse system, automation system yang sekarang dibangunkan untuk memastikan bahawa alat ganti ataupun spare part sentiasa diuruskan dengan keadaan yang sangat-sangat baik. Tuan-tuan tengok, itu adalah salah satu dia. Yang ni adalah sangat canggih yang digunakan di QJ Motor. So insyaAllah di Enforce kami juga akan membuat sistem yang seperti ini. Sini tempat untuk assembly motor lah. Tu brother ni tengah duk pasang ni. Bersungguh-sungguh betul dia tengah pasang tu. Chassis number tu. Tu buat-buat tak tengok kamera, konon-konon busy lah tu. Alah. Hari lain lembab je. Hari ni mentang-mentang ada kamera, hambat laju pula Sini pula adalah tempat yang model yang lain lah pula ni dipasang. Staff tu duduk buat tengok-tengok tu, dia macam QC ke apa tau. Duduk pegang-pegang benda tu. Tu apa tu? Mentang-mentang ada kamera terus dia buat kerja. Yang tadi dia buat relax je. Okey, nampak tu. Semua buat macam sibuk-sibuk lah kan. Maklumlah masuk TV. Ini pasang skuter, nampak tu. Panjang betul tu dia punya wire-wire dia tu, wiring dia tu. Tu. Main dari jauh ni kalung ni. Daripada kampung mana tak tahulah, tapi jauh juga ada pedalaman tu. Main kerja cari makan kat sini kan. Demi untuk menyara keluarga dia. Okey. Bahagian ni pun nampaknya sebetul kelumus juga ni. Untuk dipasang satu persatu dia punya komponen dia. Brother ni dengan rambut dia. Fuyo. Ada juga fashion macam ni lah. Apa tahu sini ni. Tu. Dia test lah tu. Dia test tu. Nampak tu. Bagus tu dia ni.
Kalau tengok muka tu baik je. Pasal dia ni memang berdedikasi ni. Memang bos sayang dekat dia ni. Dia test tu, bateri dia dah aktif ke tak. Nampak. Dia ni memang bagus. Tu. Dia memang teliti tu. Okey, dah complete pasang, walaupun adalah kat situ bateri tak ubah lagi, tapi kita dah nampak dah rupa bentuk skuter ni. Skuter ni kalau tengok dia punya label tu, dia tulis speed QJ150T 6M. Citra ni ataupun skuter ni agak menarik sebab dipasang ni, dia punya crash bar ni siap pasang. Memang best. Tu. Menarik juga ni idea ni. Bila pasang crash bar ni nampak lebih adventure lah. Model yang sedang ditengok ataupun ditonton sekarang ni adalah SRK 400 2 dapur QJ Moto SRK 421 RR. Model ni 4 dapur katanya. Tengok ke depan ni sikit. Tapi seat dia tak ubah lagi lah. Bateri dia duduk kat sini, bateri dia. Tengok. Betul. 4 dapur di bawah ni. Oh yeah. Pagi ni aku kelambatan datang kerja. Tapi tak mengapa, itu hanyalah ujian kecil bagiku. Akan aku tempuhi juga kehidupan ini dengan ketabahan. Walaupun helmet aku tidak diikat dengan kental, tapi aku akan tetap untuk melangkah demi mencapai cita-cita memiliki sebuah SRK 421 RR. Cepatlah sikit, oi, hampa tunggu apa di depan tu, aku nak jalan ni. Dalam banyak-banyak jentera yang kita tengok di kilang ni, yang ni agak menarik perhatian. Dia buat body yang ala-ala old school lah. Ini QJ125 Qjiang. Memang rare nampak kan. Dengan rim bintang dia tu. Dan ini adalah tempat yang ataupun line yang terakhir lah, tempat packaging lah ni. Nampak tu, sana serang betul lumus. Depan ni untuk packing lah. Dia balut-balut sikit bagi ni lah untuk keselamatan, supaya tak rosak ke, calang ke apa kan. Dan dia akan bubuh dalam box tu ni. Nampak si ada frame lagi tu. Memang selamat lah kalau macam ni. Hantang sebiji. Ekspor pergi mana kita tak tahulah. Balut-balut tu masuk dalam kotak ni. Tahu dia. Ini adalah laluan dia lah untuk nak park motor-motor yang dikotakkan tadi tu, yang isi dalam kotak tadi tu. Nampak ni ke atas ni. Okey, warehouse ni boleh kita tengok atas sikit lagi. Warehouse QJ ni luas dia memang luas gila lah. Katanya boleh memuatkan 30,000 unit jentera yang telah pun siap dikotakkan macam ni. Bayangkan 30,000 unit boleh park dalam ni. 30,000 unit ni dah macam bike week dah ni. Bike week punya assembly kan. Tahun lalu. Power. Ikut Indonesia. Lebih kurang kan. Yang ni duduk tepi jalan sikit, orang nak lalu. Hey. Ni dia punya laluan dia lah. Kat bawah ni buat tu. Bila ni duduk jalan je lah. Kalau ada motor ataupun kotak tu kan, dia akan bawa pergi park ke tempat yang telah pun ditetapkan lah. Power kan. Tempat kilang ni pun pemandangan the best. Tu ada gunung-gunung lagi. Memang best. Tapi dekat luar cuaca semakin menggila. Asyik baik duduk dalam ni tak kenal sangat. Tapi tak apalah. Ini agak menyelamatkan. Tadi orang gelak, rupanya memang berguna benda ni. Okey, kami telah pun dibawa untuk melihat sendiri dan untuk merasai sendiri jentera QJ Moto yang akan kami buat atau lakukan test ride sebentar lagi. Dan ini adalah lokasi di berhadapan dengan kilang QJ dekat depan sana tu, kilang QJ. Sebelah sini ni dia punya track dia. Dia dah buat satu track untuk test motor-motor dia lah. Jadi kami hari ini akan diberi peluang untuk mengetes jentera yang katanya ada lebih kurang 15 biji juga ni.
Ada 15 biji untuk ditest. Ini dia buat kemas pula. Relax lah brother. Mentang-mentang tempat dia ada buat laju-laju pula. Tapi pernah kira dia tahu lah. Track ni agak panjang juga ni. Dia ada macam-macam dia punya obstacle dia lah. Sampai ke hujung sana. Macam boleh buat sprint test juga tu. Dan ada cornering part. Ada tempat-tempat terjun dan layak pun ada. Jadi kita sedang menunggu lah kita punya turn. Memang hebat sini. Bunyi apa? Tapi itulah, belum apa-apa lagi tengok. Polis dah main dah. Cepat betul. Tak ada nak race lagi dah main dah. Okey, yang ni kita nak dengar dia punya sound system dulu. Rem sikit. Oi. Wow. Panjang. Tengok apa benda yang menarik lagi. Tu dia punya pecah PM dia pun digital. Dia punya tank dekat situ. Ini memang akan memberikan satu dimensi baru pada rider-rider kita. Dragster. Okay, untuk rider yang ketinggian 180cc, 180 cm. Tiba-tiba kan. Dia kira silinder. Inilah dia punya ni, adalah sikit tu dia punya hujung jari dia. Hujung jari kaki lah. 500 dia punya cc-nya. Okey. Ni pun line up untuk tahun depan lah. 2026 punya model. Rider ketinggian 180 cm. Itu dia punya kedudukannya. QJ 500X bakal datang ke tanah air Malaysia nanti. Remik dengan dia punya ni. Lagi sekali. Dengarkan dia punya compressionnya. Ini adalah sebuah skuter yang terkini yang bakal dilancarkan malam ni. Dan ianya diberi nama AGX 250X dari QJ Moto. Datang dengan crash bar dan juga box kat belakang. Yang ini model spek tinggi lah, ataupun special edition, sebab ada box kat belakang. Katanya yang standard box tak ada lah kat belakang. Peperangan skuter katanya masih belum habis, masih lagi menggila. 250 RD ini akan dilancarkan malam ni, dan harganya pun akan disebutkan malam ni juga. Bunyi dia macam mana? Nanti kita bagi brother ni test. Kita nak dengar dia punya bunyi rem sekali. Wow. Bunyi selok. Okey, berjumpa lagi di video seterusnya. Kita ucapkan terima kasih kepada Enforce Bike Holdings Sdn Bhd kerana memberi peluang kepada kami para media untuk melihat sendiri bagaimana jentera-jentera QJ Moto dilahirkan. Berjumpa lagi di video-video yang seterusnya. Right now.